الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وواله إلى قيام الساعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يسر ولا تعسر وبتمم بالخير اللهم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat, ibu ayah yang berada di Zoom, juga pada semua yang mengikutinya di Facebook. Apa khabar, sihat ke? Alhamdulillah, saya doakan semua dalam keadaan yang sihat insya-Allah. Alhamdulillah, kita bertemu pada pagi ini dalam sembang-sembang sekejap kita kan, uh, memanai Ramadan pada surah Al-Qadar, dan kita dah semakin hampir. Hari ini kita berada pada hari Rabu, mungkin minggu depan hari yang pertama ataupun hari yang kedua, wallahu alam, kita tak tahu pada hari Rabu depan, tetapi masanya kan semakin hampir, dan kita berdoa agar Allah sampaikan kita pada masa itu. Kenapa? Kerana kita uh, amat terdesak, uh, amat terdesak memerlukan keampunan, rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan kerana mungkin kita ada perkara-perkara ataupun dosa kesalahan yang kita lakukan yang kita tak sempat lagi nak mohon keampunan, ataupun mungkin kita terlupa dah kan apa yang kita dah buat dulu, maka kita amat memerlukan keampunan Allah Azza wa Jalla dan juga rahmat Allah untuk bantu kita atas perkara-perkara tersebut kan. Dan itu tidak termasuk lagi apa yang kita dah buat, yang kita tak pasti berapalah kalau dibagi markah kan, berapalah markah dapat kepada apa yang kita dah buat itu. Sebab itu kita bukan setakat perlu saja, kita dah terdesak dah. Kerana jika Allah memanggil kita pada bila-bila masa yang terdekat ini kan, mungkin majoriti daripada kita akan merasakan bahawa banyaknya perkara yang kita tak sempat lagi nak perbaiki kesalahan yang lepas ataupun amal yang sedang kita lakukan yang tak sempat lagi kita nak perbaiki, maka kita mengharapkan bantuan besar daripada Allah Azza wa Jalla yang namanya adalah keampunan dan juga rahmat ini. InsyaAllah pagi ini kita nak teruskan melihat mungkin sedikit lagi pada surah Al-Qadar, surah yang kita akan terus mendengarnya memasuki pada Ramadan ini, dan nanti bila nak sampai ke penghujung Ramadan, kita akan lagi kerap mendengar surah ini, dan ia adalah salah satu hadiah besar yang Allah berikan kepada kita, iaitu malam Al-Qadar. Baik, kita nak mulakan dengan nak membaca dulu surah Al-Qadar ini, surah yang ke-97. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Terjemahan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Al-Qadar. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apakah dia kebesaran malam Al-Qadar itu? Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Kita dah melihat sedikit kan, pada sesi kita yang pertama minggu lepas. Perkataan apa? Boleh share sikit tak? Perkataan apa yang kita dah tengok sesi lepas? Share sikit pada ruangan chat itu. Di Zoom dan juga di Facebook, boleh share sikit tak pada ruangan komen perkataan apa yang kita dah tengok minggu lepas. Ataupun kalau ada yang nak unmute pun boleh. Sebentar. Kalau nak unmute pun boleh. Perkataan apa yang kita dah tengok pada minggu lepas tu. Silakan. Ke dah terlupa dah? InsyaAllah tak lupa. Kan? InsyaAllah masih lagi ingat. Perkataan Laila. Perkataan Laila. Masya Allah. Terima kasih. Perkataan Laila. Di ruangan chat, Dhamir. Laila, Laila, Laila. Okey. Di Facebook bagaimana? Di Facebook bagaimana? Ingat ke? Ataupun sudah terlupa? Ingat ke atau sudah terlupa? Baik. Kita melihat kepada perkataan Laila. Sebelum tu kita tengok perkataan Hu. Kemudian kita lihat perkataan Laila. Kan Hu dan juga Laila. Hu terjemahannya kita letakkanlah apa kat sini, menurunkannya. Itu perkataan Hu. Kan, Laila maksudnya ialah malam. So itu dua perkataan yang kita lihat pada surah Al-Qadar ini. Kan nanti insya-Allah bulan Ramadan kita ada satu sesi kan khas yang insya-Allah kita akan melihat lebih banyak lagi perkataan khusus dalam surah Al-Qadar ini insya-Allah. Yang memang kita khususkan untuk tengok perkataan je kan dalam surah Al-Qadar ini. Nanti insya-Allah pada bulan Ramadan nanti. Baik. Dua perkataan yang kita dah lihat dan insya-Allah pagi ini kita nak teruskan melihat sikit pada ayat yang ke 2 dan juga pada ayat yang ketiga untuk kita nak memaknai Ramadan kita. Tujuan kita adalah untuk kita nak mudah-mudahan dapat sedikit feel dan juga rasa, ataupun kalau tak pun lah kan, kita nakkan kali ini kita masuk dengan lebih bersedia daripada tahun yang sebelumnya. Kita nak lebih bersedia kan, kerana kita boleh je masuk macam kita dulu-dulu. Sampai Ramadan dah, okey saya puasa kan, okey saya solat tarawih, okey saya sahur, saya ada masa sekejap antara sahur dengan azan tu saya solat kan, boleh je kita masuk yang begitu mengikut tahun-tahun yang sebelumnya kan. Akan tapi kita nak menjadi untuk diri kita yang lebih baik kan, seperti mana kita sentiasa menginginkan sesuatu yang lebih baik pada kehidupan dunia kita. Ya, maka Ramadan pada setiap kali masuk kan kita nak ada sikit lah sesuatu yang kita tambah baik daripada yang sebelumnya. Dan mungkin tahun sebelumnya kita tak dan nak apa buat persiapan sikit kan, tak dan nak study sikit. So tahun ni kita buat persiapan sikit lah, kita study sikit. Mudah-mudahan Allah bantu kita Ramadan kali ini kan, agar ia menjadi sesuatu yang terbaik untuk diri kita kan, insya-Allah. Amin. Allah sebutkan pada ayat yang kedua ini, seorang Allah bertanya, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui
apa dia kebesaran malam Al-Qadar itu. Ya Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang uh, tak tahulah nak sebut kan. Saya simpulkan dia sebagai Tuhan yang amat baik. Tuhan yang amat baik dengan kita. Tak tahulah, terlampau banyak perkataan yang kalau kita nak sebutkan ni, tapi saya simpulkan dengan Allah, Tuhan yang amat baik dengan kita. Kan? Betapa dia uh, amat prihatin dengan kita. Dia amat kenal dengan diri kita. Allah, Tuhan yang ada pada dia semua yang kita perlukan. Dan kita boleh berharap dengan apa yang berada di sisinya. Kadang kita ada sesuatu yang kita harapkan pada orang lain. Kan? Contoh, kan, kalau kita tengok uh, ada orang kaya lah contohnya lah kan. Kita nampak dia berjalan sana sini kan. Kita nampak dia naik private jet ke contohnya kan. Naik kereta mewah contohnya. Kita berharap kan dapatlah rasa paling tidak kan dapat naik private jet ke contohnya lah kan. Dapat naik private jet contoh. Oh, seronoknya kalau dapat rasa naik, bukan kita rasa nak memiliki. Kita rasa nak naik je. Tapi mengikut kita punya logik akal kita, kebiasaannya, dapat tak rasa naik private jet tu? Memang tak lah kan. Dia akan nanti hanya menjadi suatu angan-angan sajalah. Kan? Kita tahu, kita hanya setakat boleh tengok je lah orang tu naik private jet dia, orang tu berjalan naik kereta mewah dia, duduk rumah besar dia. Kita hanya setakat boleh tengok dan berangan je. Kita tak lebih daripada itu. Kerana kita tahu memang tak dapat lah. Nak minta itu daripada dia, nak merasa naik je. Bukan nak rasa dia bagi kita private jet tu, memang lagi tak lah. Tapi Allah, dia Tuhan yang pada dia ada semua yang kita ingin dan kita harapkan. Dan semua itu adalah sesuatu yang kita boleh minta untuk kita dapat benda. Bukan nak rasa. Bukan nak rasa dapat naik private jet tu, tapi nak minta private jet tu. Boleh. Kan? Dan sebab itu kita beruntungnya kita bertuhankan Allah Azza wa Jalla. Kalau bertuhankan dengan satu Tuhan yang perangainya lebih kurang macam perangai kita, memang tak ada lah kita nak rasa macam-macam dalam hidup ini. Kerana Allah ada Tuhan yang amat baik, kan? Tuhan yang ada macam-macam, dan dia bersedia sentiasa untuk beri kita macam-macam itu. Kan? Maka saya itu beruntungnya kita bertuhankan Allah, dan Allah ada Tuhan yang telah amat baik dengan kita dan akan terus kan baik dengan kita. Allah pada ayat pertama ini menyebutkan tentang malam Al-Qadar. Kemudian Allah tanya, macam mana kau nak tahu apa itu malam Al-Qadar? Kalau Allah biarkan kita sendiri mencari maknanya, seperti mana Alif Lam Mim, Ha Mim, Qaf, Sad, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Ain, Sin, Qaf. Sampai hari ni kita tahu tak makna dia? Kita tak tahu. Kalaulah itu sebenarnya adalah satu kod yang kita kena decode. Dapat tak kita maklumat tu sampai hari ni? Memang tak dapat dah. Memang tak dapat lagi dan tak tahu bilanya akan dapat untuk decode semua huruf-huruf itu. Tapi Allah dalam Al-Quran memberitahu kepada kita, menjelaskan kepada kita banyak perkara. Hingga Allah menamakan Al-Quran ini sebagai Al-Kitab Al-Mubin. Kitab yang bukan saja menjelaskan, menerangkan, tapi dengan teliti dan terperinci. Al-Quran sendiri namanya adalah Al-Bayyinah. Sesuatu yang menjelaskan dengan terperinci, dengan teliti. Hingga kita tidak ada lagi persoalan ataupun tidak lagi perlu bertanya sebarang soalan untuk nak menjalankan apa yang diperintahkan. Boleh saja Allah sebut inna anzalnahu fi lailatul qadar,
Kemudian Allah sambung saja pada ayat keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Boleh saja. Tapi Allah Tuhan yang kan dia menjelaskan kepada kita apakah di malam Al-Qadar itu, dia tak biarkan kita kan tertanya-tanya apakah dia apa yang disebutkan itu. Kerana perbincangan nanti akhirnya akan menjadi sesuatu yang tak seronok bila kita daripada awal kita tak faham satu terms itu dan sampai kesudah kita tak tahu. Sampailah orang tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak faham apa benda yang dia tengah cerita tu, terms tu. Kita, hai, tak dapat lagi makna dia. Dia tak terangkan. Bila kita tak faham, dia menjadikan kita buang masa je aku dengar daripada tadi. Kita rasa macam baik aku tak payah dengar. Kerana term yang dibincangkan itu kita tak faham. Jadi kan kita rasa tak bermakna apa yang kita dengar itu. Maka Allah terangkan dulu apa dia malam Al-Qadar itu supaya kita faham dan jelas, dan supaya perbincangan ataupun apa yang disebutkan selepas itu kita boleh nampak dan tahu dah apa yang dimaksudkan. Maka Allah bertanya, apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Al-Qadar itu? Dan itu soalan yang kita tanya pada diri kita. Macam ni kita nak tahu apa dia malam Al-Qadar itu? Jawapannya adalah tidak ada. Kita tak tahu macam mana nak tahu apa itu malam Al-Qadar. Kita tak tahu. Nak cek kat mana makna malam Al-Qadar itu? Tak tahu. Nak tanya siapa? Tak tahu. Siapa yang tahu? Hanya Allah sahaja yang tahu tentang perkara itu. Maka seolah Allah Azza wa Jalla nak memasuki Ramadan ini, nak beritahu kembali kepada kita. Agar apa? Agar Ramadan ini jadikan ia sebagai bulan yang kita kembali banyak bertanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana mungkin di 11 bulan yang berlalu, kita tak sempat nak bertanya Allah. Kita buat keputusan kita sendiri. Kita decide sendiri. Kita pilih sendiri. Maka Ramadan, Allah seolah nak ingatkan kepada kita, kembalilah banyak bertanya kepada aku. Kerana wama adraka, engkau tak tahu banyak perkara kalaulah bukan kerana aku yang memberitahu kepada engkau. Dan malam Al-Qadar ini, ia adalah intipati besar Ramadan. Sebab bila sebut je Ramadan, memang malam Al-Qadar tak lagi. Bahkan itu antara yang awal muncul kat kepala kita. Sebut je Ramadan, akan keluar puasa, akan keluar malam Al-Qadar. Betul tak? Itu yang akan keluar. Selain daripada raya. Orang sebut puasa, dalam kepala keluar raya dah. Kan? Yang akan keluar adalah Lailatul Qadar. Maka seolah Allah nak ingatkan kita pada Ramadan ini, dan bagaimana kita nak menjadikan Ramadan kali ini lebih bermakna, adalah kita kembali duduk berlutut di hadapan Allah Azza wa Jalla dan bertanya. Tanya banyak-banyak. Bertanya tentang apa? Tanyalah tentang kehidupan kita. Tanya tentang hala tuju. Tanya tentang arah mana yang kita nak pergi. Jalan mana yang kita nak ikut. Apa yang kita perlu lakukan sekarang ini? Apa yang kita perlu perbaiki nanti ke depan? Tanya. Sebab itu kalau kita lihat dalam Al-Quran, pada ayat yang bercerita tentang bulan Ramadan, pada ayat yang ke-183 surah Al-Baqarah, Allah mula menyebut tentang puasa. Dengan firman-Nya, auzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. So ini ayat yang mula bercerita tentang puasa. Ayat 184 Allah sambung bercerita tentang puasa. Ayat 185
Allah bercerita tentang bulan Ramadan, sambung ceritanya tentang, kita sebutkan tentang puasa. Kita ayat 186, halaman sebelah, ayat ke-187. Wahilla lakum lailatas siyam. Dihalalkan kamu pada malam hari puasa. Dia masih lagi bercerita tentang perihal puasa. Maka ayat 183 hingga ayat 187 cerita tentang puasa. Tapi di celah itu, pada ayat ke-186, dia celah cerita tentang puasa itu. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, mengenaiku, maka beritahulah kepada mereka, sesungguhnya aku sentiasa dekat. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Di celah cerita tentang puasa itu, Allah bercerita tentang doa. Allah gunakan wa idza sa'alaka, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad. Bertanya. Allah gunakan perkataan sa'ala, bertanya. Maka Ramadan ini seolah Allah nak simpulkan pada kita, nak buat apa Ramadan kali ini? Apa yang saya nak buat? Banyak bertanya kepada Allah. Banyak bertanya kepada Allah. Kerana kita memang banyak persoalan kita di 11 bulan ini tentang kehidupan kita, tentang keputusan yang kita nak kena buat, tentang pilihan yang kita nak kena buat. As simple as nak hantar anak kita sekolah mana, nak hantar cucu sekolah mana, ataupun saya nak raya mana tahun ni, raya kampung saya ke kampung isteri saya. Kita banyak persoalan dalam kehidupan. So Ramadan ini, apa yang Allah nak suruh kita belajar, lakukan, bertanya pada dia. Wama adraka, apa jalan yang kau nak tahu tentang apakah dia pilihan yang terbaik dalam kehidupan kau? Kita tak tahu. Kita hanya akan tahu selepas kita buat keputusan dan lalui jalan itu. Barulah akhirnya kita, oh okey, sepatutnya aku pilih jalan yang satu lagi. Sepatutnya aku pilih yang tadi. Sepatutnya. Itu bila kita akan tahu selepas kita melakukan pilihan itu. Maka sebab itu, bila sebut tentang bertanya, dia adalah bertanya sebelum melakukan. Kalau bertanya dibuat selepas melakukan, maka itu adalah soalan yang baik kau tak payah tanya. Macam itulah kan. Kau dah buat keputusan kan. Lepas tu kau nak tanya, baik kau tak payah tanya. Itu adalah soalan yang nak menyedapkan hati je. Kan daripada tak tanya, baik aku tanya. Kan dia katakan aku tak tanya langsung, so tanyalah. Kan. Itu soalan nak bagi sedap hati, bukan. Allah nak suruh kita tanya sebelum daripada itu. Maka Syaban ini, memasuki Ramadan, bagaimana surah Al-Qadar mengajar pada kita? Belajar untuk bertanya kepada Allah Azza wa Jalla. Pada setiap apa yang kita nak lakukan, tanya kepada Allah. Ya Allah, aku nak buat macam ni. Ya Allah, aku nak benda ni. Macam ni ya Allah? Patut ke tak? Boleh ke tak? Takut nanti kan aku kalau ikutkan rasa memang nak sangat. Contohnya lah kan. Kan, raya ni rasanya nak beli motor baru lah, kereta baru ke sofa baru contohnya lah kan. Ingin sangat. Lama dah tak tukar. Tapi patut ke beli kan? Takut beli nanti kan tak boleh nak habiskan bayar. Takut beli nanti yang ni rasa macam elok lagi. Kan? Bertanya. Dan tanya tu, tanyalah macam kita bersembang, tanya dengan kawan kita yang kita selesa nak bersembang. Tanyalah kepada Allah begitu. Tanya. Kerana kita tak tahu. Kadang kita contoh nakkan sesuatu kan, nak sangat tukar kereta ke contoh, nak tukar motor ke contohnya kan. Kita nak sangat. Tapi kita tak tahu. Mungkin pada kita mampu untuk contohlah kan nak tukar kereta. Ke depan kita tak tahu. Mungkin elok tukar kereta, jadi macam dulu. Elok tukar kereta, COVID datang. Yang sebelum ini kita rasa bisnes kita dah okey, sustain dah, elok dah.
COVID datang, tutup kedai. Ataupun COVID datang, work from home, kemudian company tak boleh nak sustain, kena berhentikan pekerja. Macam mana? Kita tak tahu. Kita rasa ketika kita buat keputusan itu, kita mampu buat. Tapi kita terlupa nak pergi tanya Allah Azza wa Jalla. Kita rasa kita mampu, kan kita fikir sendiri, kemudian kita decide sendiri, buat keputusan. Akhirnya betul dapat beli kereta, tapi selepas daripada itu, tak mampu nak habiskan bayar, akhirnya menjadi beban. Ataupun dengan kereta itu, menjadikan kita syok bawa kereta, akhirnya rasa kan, diri kita besar bila balik kampung, jumpa adik-beradik, jumpa kawan-kawan kita luar. Kita rasa kita lebih hebat daripada yang lain. Macam istikharah Ustaz, ya, dia macam istikharah kan, macam istikharah kita bertanya kepada Allah Azza wa Jalla kan, bertanya kan. Sebab itu juga nanti bulan Ramadan nanti kita insya-Allah akan adakan siri madrasah doa dan harapan. Dan kita nak belajar bertanya dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kan kerana ini Ramadan kan, bulan yang kita Allah tanya wama adraka. Macam mana, apa jalan yang kau tahu? Memang kita tak tahulah kalau Allah tak beritahu kita malam Al-Qadar itu bagaimana. Kan? Maka bertanyalah kepada Allah pada setiap inci perkara dalam kehidupan kita. Jangan kerana perkara itu kecil, kita rasa kita sendiri boleh decide, maka kita buatlah keputusan itu. Kan Tuan Ahmad Faiz sebutkan tentang istikharah, dan itu perkara yang Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat, yang para sahabat sebutkan, Nabi ajarkan kami ini istikharah seperti mana Nabi mengajarkan kepada kami Al-Quran. Dan para sahabat menjadikan istikharah itu kan, memang bertanya kepada Allah itu memang literally macam bertanya kepada orang. Tali selipar putus, nak beli selipar baru, tanya dekat Allah, ya Allah, tali selipar aku putus pula dah kan, so plannya nak beli selipar baru lah, ya Allah kan, aku plan nak beli selipar baru, tolong ya Allah kan. Macam mana? So bertanya tu sampai tahap yang begitu, tanya benda yang kau ada duit, alah, seluk poket, pergi beli, settle lah, apa masalah dia kan. Tak adalah rasa macam mengenepikan Allah pun, beli selipar je. Tapi para sahabat tidak. Dia memandang pada perkara yang besar dan perkara yang kecil sama, diperlukan Allah. Lepas tu kadang-kadang kita hanya mencari Allah bila kita tengah susah kan, ataupun untuk perkara yang besar-besar yang kita rasa kita tak mampu nak dapatkan cita-cita kita yang besar dan juga tinggi, baru kita pergi cari Allah. Tapi untuk yang biasa-biasa, kita tak rasa kita perlu mencari Allah, sebab itu dalam kehidupan kita seharian kita sebutkan, kita banyak buat keputusan yang besar ke keputusan kecil. Kita banyak buat keputusan yang kita rasa kecil-kecil tu, dan pada semua keputusan itu kita terlupa nak bertanya kepada Allah kan. Sebab itu akhirnya kita hanya mencari Allah bermusim, Ramadan, waktu tengah sakit, waktu anak-anak exam kan, kita cari Allah waktu yang tertentu lah. Sebab itu Quran pada banyak tempat menyebutkan tentang orang-orang yang dia berlayar di laut, okey, kemudian tiba-tiba datang angin ombak yang besar, waktu tu barulah dia da'awullaha mukhlishina lahuddin. Dia berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Bila tengah susah tu lah. Waktu sebelum tu dia nak mula berlayar, dia terlupa nak pergi minta kepada Allah, sebab dia dah buat semua persiapan yang sepatutnya kan. Tapi bila ada masalah barulah pergi cari. So kita tak membiasakan hanya mencari Allah untuk perkara-perkara yang memang kita rasa kita tak mampu nak capai ataupun nak selesaikan. Baru kita tak nak begitu. Kita nak cari Allah pada setiap apa yang kita nak lakukan. Kita memang rimas kalau anak kita yang kecil tu sikit-sikit cari kita, sikit-sikit mak kan. Kita rimas lah kan, cuba buat sendiri kan, jangan sikit-sikit mak kan, kita memang rimas. Tapi Allah tidak.
Allah suka. Lagi kita duk menempel, merayu, bahasanya lah kan, tarik baju kan. Mengikut je mana pergi kan. Allah lagi suka. Lagi banyak kita sikit-sikit je, ya Allah. Kan? Nak makan mana ini ya Allah. Kan? Hari ni rasanya nak pergi jalan, nak pergi mana ya Allah. Rasanya hari ni macam nak beli. Kan? Benda yang kecil-kecil kita mula. Barulah kita akan dapat merasakan kedekatan Allah dan Allah tu menjadi kita punya BFF. Sebab sikit-sikit je kan kita akan seolah bersembang dengan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita nak menaik Ramadan kita pada kali ini adalah dengan kita wama adraka. Kita mula belajar bertanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini di antara yang surah Al-Qadar nak seolah nak sampaikan kepada kita agar kita mula belajar bertanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Maka marilah kita belajar untuk berdoa kan kepada Allah. Lagi-lagi Ramadan, Allah jadikan Ramadan ini doanya makbul. Untuk orang yang berpuasa, dalam hadis menyebutkan wasaimu hina yuftir. Kan, doa di antara doa yang tidak ditolak adalah orang yang berpuasa ketika mana dia sedang berbuka. Bermakna waktu berbuka adalah waktu yang makbul doa, waktu berbuka. Dan dalam hadis yang lain Nabi sebutkan wasaimu hatta yuftir. Dan orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Bermakna di sepanjang siang itu adalah waktu yang Nabi sebutkan tidak ditolak doa bagi orang yang berpuasa. Maka ia adalah bulan yang Allah nak kita belajar berdoa, belajar meminta, belajar bertanya kepada dia. Dan itu perlu didahului dengan apa? Wama adraka. Dengan kita menjawab soalan ini, ya Allah, aku tak tahu. Aku memang tak tahu dan aku memang tidak akan tahu selama-lamanya kalau engkau tak bagi tahu. Sampai kesudahlah malam Al-Qadar ini, lihat sehingga ke hari ini. Kita tahu tak dia berlaku pada malam keberapa? Kita tak tahu. Kenapa kita tak tahu? Kerana Allah tak bagi tahu. Allah telah memberitahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah buat Nabi lupa. Begitu malam Al-Qadar. Kalau Allah tak bagi tahu kita, apakah di malam Al-Qadar itu? Mungkin kita akan menganggap dia okey, bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ada malam yang namanya malam Al-Qadar. Okey. Dan kita okey je, tak ada apa-apa lah kan? Yang kita mungkin nak ekstra, nak persiapkan, bersungguh nak cari. Tak adalah sebab kita tak tahu apa kelebihan malam Al-Qadar tu. Kita tak kisahlah kan? Macam uh, untuk setengah orang, setengah makanan itu pada dia tak ada apa kan? Uh, tak menyelerakan, contohnya lah kan, contoh peria contohnya. Untuk sebahagian besar orang, peria memang orang tak kisah peria tu. Tapi untuk orang yang ada sakit yang tertentu, peria itu pada dia suatu yang dia perlukan, dia cari. Sebab dia tahu manfaat pada peria itu. Tapi pada orang yang dia tak tahu dan dia rasa dia tak perlu, dia tak kisah pada peria itu. Pada dia hidup dia tanpa peria, kan? Sudah cukup pahit dah. Aja. Bukan. Pada dia hidup dia tanpa peria itu pun, hidup dia tak ada apa terjejas pun, tak ada peria dalam hidup dia tu. So dia okey je, tak tahu apa peria. Kan? Sebab kita tak tahu apa manfaatnya, kita tak kisahlah. Anak kita yang kecil lagi, kalau kita tak hantar dia pergi sekolah, dia kisah tak? Dia tak kisah, bahkan dia seronok kalau kita tak hantar dia pergi sekolah, betul tak? Kerana dia tak tahu apa kepentingan ilmu lagi. Tapi kita yang dah besar, tahu tak kepentingan ilmu? So bila kita tahu, beza tak dengan waktu yang kita tak tahu? Anak kita tahu yang sampai suatu masa dia kena pergi sekolah, tapi dia tak tahu apa kebaikan pergi sekolah. Ilmu tu dia tak tahu. So malam Al-Qadar, Allah boleh sebutkan, tapi kalau kita tak tahu apa kelebihan malam Al-Qadar itu, dia tidak akan memandu kita.
Seperti mana solat berjemaah. Berebut tak orang solat jemaah? Tak. Solat subuh dan isyak berjemaah. Penuh tak surau masjid? Tak penuh. Tapi Nabi kata, kalaulah manusia mengetahui ganjaran yang Allah letakkan pada solat subuh dan solat isyak secara berjemaah, Nabi kata, pasti mereka akan mendatangi kedua-dua solat ini walau habwa, walaupun dalam keadaan merangkak. Bayangkan, pernah tak nampak orang merangkak pergi semayang? Tak pernah lagi. Orang kaki saya, kaki terencut sikit memang tak pergi dah. Kena gaut tu datang sikit, tak pergi dah semayang. Bayangkan orang merangkak pergi semayang. Tapi kenapa tak ada orang, bukan hari ini merangkak, bukan terincut. Yang elok biasa jalan pun tak nampak memenuhi surau dan juga masjid. Khusus solat subuh dan isyak, kerana Allah tak bagi tahu. So, boleh nampak tak? Kalau Allah tak bagi tahu apa kesan daripada kita, kita tak kisah. Kita tak kisah pun. Sebab itu bila Allah beritahu pada kita, ia satu nikmat dan tak tahu nak mengucapkan terima kasih pada Allah itu bagaimana. Kerana akhirnya kita ada sesuatu yang kita boleh nak bantu diri kita untuk nak melakukan ekstra, mencari malam tersebut. Kemudian Allah sebutkan pada ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Azza wa Jalla buatkan perbandingan di sini. Kita ada di sini malam Al-Qadar dan di sini adalah 1000 bulan. Allah buatkan suatu perbandingan. Baik. Di sini kita lihat Allah Azza wa Jalla kat sini menggunakan, kalau kita lihat perkataan khairun. Kita ikut sikit dengan pengetahuan kita lah kan. Dalam bahasa Arab ini. Kita ada perkataan yang lain. Allah gunakan juga dalam Al-Quran. Kita ada perkataan akthar. Kita ada perkataan afdal. Kita ada perkataan yang kita biasalah kan kita gunakan akbar. Apa makna aksar? Silakan. Apa makna aksar? Ustaz tu cakap je, mana boleh ustaz tak pergi berjemaah kan. Dah lama tak ada. Baik, terima kasih kepada semua yang ikuti di Facebook. Silakan, aksar maksudnya, maksud aksar apa dia? Jangan maksud perkara tanpa dari Allah agar kita tidak kecewa. Betul. Lebih banyak, baik, terima kasih. Aksar lebih banyak. Afdal, afdal lebih. Afdal apa? Apakah makna afdal? Ajar Nur Shah, izim tafdil, Masya Allah. Ajar Fah Zaliza, terbanyak. Terima kasih. Afdal apa? Lebih baik, lebih baik. Afdal, lebih afdal lah. Kan? Afdal, lebih baik. Aksar lebih banyak, afdal lebih baik ataupun lebih utama. Akbar, lebih besar. Perkataan ini Allah gunakan juga dalam Al-Quran. Khusus perkataan aksar Allah gunakan dalam Al-Quran. Akbar Allah gunakan dalam Al-Quran. So, kenapa Allah tak gunakan di sini perkataan aksar? Lailatul Qadri, dia lebih banyak kebaikannya ataupun ganjarannya daripada 1000 bulan. Ataupun malam Al-Qadar, dia lebih utama daripada 1000 bulan. Malam Al-Qadar lebih besar daripada 1000 bulan. Tapi Allah tak gunakan perkataan ini. Allah gunakan khairun. Lebih baik. Kenapa? Kerana ini yang Allah nak ingatkan kita. Bulan Syaban ini, bulan kita melakukan persiapan. Kita mula berlatih. Mempersiapkan senjata kita untuk menghadapi Ramadan. Dan dalam melakukan persiapan, kita boleh menyiapkan dengan kuantiti yang banyak. Atau kita boleh menyiapkan dengan kualiti yang terbaik. Maka pilihan atas kita. Ada orang yang dia nak menyiapkan kuantiti,
lalu dia memperbanyakkanlah melakukan amal-amal. Ada orang yang nak mempersiapkan daripada sudut kualiti, maka dia memperbaiki amal-amalnya. Maka semua itu, kan, kalau sebutkan aksar, dia seringkali membicarakan tentang kuantiti. Afdal, dia seringkali berbicara tentang kedudukan, mana yang lebih utama, mana yang nak letak dulu. Sebab itu kita pernah dengar namanya aulawiyat, aula. Mana yang dulu kita nak dahulukan. So itu perkataan afdal digunakan. Menyatakan tentang kedudukan. Perkataan akbar menyatakan tentang sama ada physically besar ataupun um, kehormatan, kemuliaan itu lebih besar. Akan tetapi perkataan khairun itu sering digunakan untuk menyatakan nilai menyeluruh bagi sesuatu itu. Nilai keseluruhan. Dalam tu ada aksar, dalam tu ada afdal, dalam tu ada akbar, bahkan lebih lagi. Maka perkataan khairun Allah Azza wa Jalla gunakan di sini. Seolah Allah Azza wa Jalla nak ingatkan kita, apa pun persiapan yang kita nak buat pada Syaban ini, kan, bilangan rakaatnya yang kita nak tambah, mungkin jam ibadah kita, kan, waktu ibadah kita yang kita nak tambahkan mungkin pada Syaban ini, maka Allah ingatkan tentang khairun. Pastikan itu semua ada nilai yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Kerana khairun ini dia terkandung dua yang saya ringkaskan, luar dalam. Luar dalam. Khairun dia ada dua, luar dalam. Luar itulah kita boleh mudah sebutkan sebagai kuantiti yang kita nak tambah baik. Kita nak tambahkan hours ibadah kita, kan? Itu bahagian luar. Tapi khairun, Allah ingatkan juga tentang bahagian dalam itu. Bahagian dalam. Bahagian kualiti ibadah itu. Itu ada pada khairun. Dua-dua ada. Aksar mungkin kuantitinya banyak, tetapi kualitinya itu, kan, mungkin boleh dipersoal. Afdal mungkin bercerita tentang kualitinya lebih baik, tetapi adakah kualiti yang terbaik ataupun bilangannya mungkin kurang? Maka khairun menggabungkan kedua-dua. Ada kuantitinya, kan, saya tuliskan di sini, kuantitinya, dan ada kualitinya. Sebab itu Allah gunakan khairun menggambarkan persiapan yang perlu kita lakukan adalah luar dan dalam. Kenapa? Kerana Ramadan yang Allah letakkan padanya adalah asyam, puasa. Dan apa pelajaran besar daripada puasa itu? Kata para ulama, kalau seseorang itu dia nak mula belajar ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, maka mulailah belajar untuk berpuasa. Kerana antara intipati besar daripada puasa adalah mengajar kita untuk ikhlas kepada Allah. Kerana orang takkan tahu kita berpuasa kalau kita tak bagi tahu, betul tak? Kalau kita tak pagi-pagi mesej kat grup, salam sahur, orang tak tahu kita puasa hari ni. Betul tak? Oh, minta maaf, hari ni I tak dapat join sebab I nak kena balik awal masak untuk berbuka. Orang tahu tak kita berpuasa? Tak tahu, kita yang bagi tahu. Kalau kita tak bagi tahu, orang tak tahu kita puasa. Kan? Oh, sorry, kan? I tak dapat join, I puasa hari ni. Kan? Sorry, bibir I kering hari ni sebab I kurang minum air. Maklumlah puasa. Kan? So, puasa intipati besar ajar kita apa? Ikhlas kepada Allah. Bahagian kualiti dalaman itu yang nak diperbaiki. Sebab itu Allah gunakan khairun. Allah beritahu luar dan dalamnya itu beri perhatian. Maka Syaban bukan saja kita nak tambah kuantiti ibadah kita, puasa kita nak perbanyakkan. Solat sunat kita nak perbanyakkan. Bangun malam kita nak israkan. Bacaan Quran kita, infak kita nak perbanyakkan.
Bukan itu saja, tapi kualiti yang Allah ingatkan juga dalam surah Al-Qadar ini bagi menghadapi Ramadan, kerana latihan besar Ramadan ini adalah ikhlas kepada Allah. Ikhlas kepada Allah. Berpuasa itu memang kerana Allah. Sebab itu ada orang istilahnya yang puasa yang yuk. Kan. Pagi-pagi dah buka periuk dah. Kenapa? Kerana puasanya itu kerana nak tunjuk ke orang yang dia itu berpuasa. Maka bila orang tak nampak, dia pun berbukalah puasa. Dan itu yang Allah nak ajar pada kita. Bekal mungkin 11 bulan ini, kita melakukan banyak perkara, tapi bahagian kualiti itu, khusus kualiti itu adalah ikhlas kepada Allah. Kita kurang beri perhatian, atau terlepas pandang, atau kita kurang mencuba untuk memperbaikinya. Tentang kualiti itu. Itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Orang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang kamu beri itu. Mengungkit adalah perihal kuantiti ke kualiti? Dia adalah tentang perihal kualiti. Engkau dah bagi, kau ngungkit. Itu bukan tentang kuantiti. Itu adalah tentang kualiti. Sedekah itu. Sebab itu khairun Allah ingatkan pada Al-Qadar ini sebagai persiapan besar kita dalam melakukan ibadah agar ia menjadi kualiti yang terbaik. Lebih baik daripada yang sebelumnya yang kita lakukan. Maka ini ingatan besar Allah Azza wa Jalla untuk kita persiapkan. Kerana bayangkan kalau kita pulun habis-habis Ramadan ini tetapi bahagian ikhlas itu kita terlepas pandang. Maka bayangkan ada orang yang Allah sebutkan tentang orang munafik itu. Betapa ruginya amal mereka. Bersolat bersama dengan Nabi. Pergi berperang, berinfak, berpuasa. Tetapi apa yang mereka dapat daripada amal mereka? Itu bukan mereka lakukan sebulan Ramadan. Tak, mereka lakukan itu bertahun-tahun sepanjang Nabi berada bersama dengan mereka. Kalau sebutkan minimum 10 tahun. Mereka melakukan itu 10 tahun punya ibadah. Akhirnya ke mana mereka? Fidarkil asfali minan nar. Ke neraka yang paling bawah sekali. Bayangkan 10 tahun punya ibadah, akhirnya ke neraka paling bawah. Dan kita sebulan. Kita ada sebulan je ni, sebulan. Dan kalau 10 tahun boleh rosak, so bayangkan rasa sebulan boleh tak rosak. So dah tentu lebih mudah untuk rosak. Kita tak nak kita dah pulun Ramadan ini nanti, tapi bahagian ikhlas kepada Allah itu kita tak beri perhatian. Maka akhirnya kita bersemangat di awal Ramadan. Sebab tengok surau masjid penuh. Wah, kita pun seronok, semangat. Masuk minggu kedua, orang makin kurang. Semangat kita pun makin berkurang. Sebab apa? Kurang semangat lah. Saya tengok kat surau, mula kosong dah. Tak ramai orang. Kurang semangat lah. Awal Ramadan kita betul-betul rasa feel Ramadan itu. Kita jaga awal waktu solat kita. Masuk minggu yang kedua, kita rasa makin penat dah. Nak solat awal waktu berjemaah, penat dah. Awal Ramadan kita betul-betul menjaga mata kita, mulut kita. Masuk minggu yang kedua, alah tak apalah, sikit je. Alah sikit je. Alah sikit je. Terlupa bahagian kualiti itu hendak dijaga. Sebab itu Nabi sebutkan, Rubba sa'imin laisa lahu min saumihi illa al-ju' wal 'atash. Ada orang yang dia berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Maka tak dapat apa-apa kerana kualiti itu tidak diberi perhatian. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla menggunakan perkataan khairun ini. Yang Allah bandingkan antara malam, sini malam, dan sini bulan. Malam dan juga bulan yang Allah
Allah gandingkan. Allah membuat perbandingan, dan perbandingan ini adalah perbandingan antara, kita sebutkanlah, masa dengan masa. Kerana malam adalah masa yang berjalan. Bulan juga adalah pergantian hari, pergantian masa yang berjalan hingga jadi bulan. Allah Azza wa Jalla tak menyebut pada ayat ini, menyatakan bahawa ibadah pada malam Al-Qadar adalah lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Allah tak mention tentang ibadah. Walaupun yang kita faham daripada ayat ini, bila Allah sebut malam Al-Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Bermakna apa? Bermakna ibadah pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi Allah nyatakan tak itu pada ayatnya? Tak, Allah tak nyatakan itu pada ayat. Kenapa? Kerana ada orang yang pada Ramadan atau pada 10 malam akhir itu, dia tak dapat melakukan amal yang banyak. Mungkin kerana atas kekangan yang tertentu, kerana bekerja, kan. Ada orang yang kerja malam, kerja kan shift malam di hospital, kan, kerja guard ke. Ada orang yang kena kerja malam, kerja di kilang, kena kerja malam. Even askar-askar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka kerja waktu malam, waktu orang tengah solat tarawih, orang tengah solat qiyamul lail itu, mereka sedang bekerja. Tak boleh nak solat. Nak pegang Quran, mengaji pun tak boleh kerana kena mengawasi mata tu sentiasa. Tak boleh. So ada orang yang pada malam-malam yang mahal ini, amalnya tu dia tak dapat nak buat banyak, sedikit. Tapi jika sedikit yang dia dapat buat, walaupun sedikit yang dia dapat buat, Allah apa? Allah angkat dan gandakan itu. Kenapa? Kerana masa itu Allah telah muliakan. So, kalau Allah highlightkan tentang ibadah pada malam itu, maka kesianlah kepada ibu-ibu yang kepenatan pada siang hari menguruskan rumah, masak, dan juga pada malam harinya kadang tak dapat nak bangun, tak dapat nak mengaji, tak dapat nak pergi solat tarawih. Kepenatan. Ayah yang keluar bekerja juga, kepenatan. So, Allah tak mention tentang ibadah itu. Maka Allah nak meraihkan orang-orang yang amalnya itu sedikit, kerana Allah Tuhan yang amat kenal tentang keadaan diri kita. Begitu gambarannya tentang kehidupan kita ini keseluruhannya. Ada orang yang dia rasa dirinya itu telah lambat dalam langkahnya kepada Allah. Rasanya saya ni dah tua dah, lambat dah saya ni. Dah terlewat dah saya ni. Dia rasa dia dah lambat, dah lewat. Tapi Allah bagi tahu, besar tak lagi peluang dia untuk bukan saja nak masuk syurga, tapi nak masuk syurga yang tertinggi, besar peluang dia. Nabi SAW bawakan contohnya, kisah yang semua masyhur. Apa dia? Lelaki yang telah membunuh 99 orang. Bukankah masa dia telah lewat? Wanita pelacur yang memberi minum kepada seekor anjing. Bukankah daripada sudut masa dia telah lewat? Ibadahnya sedikit. Bukan kata ibadah, boleh bayangkan hampir mungkin tidak dilakukan. Tapi mungkin kerana sikit amal yang dia lakukan itu, Allah angkat. Allah angkat kerana dia melakukannya pada masa yang tepat. Dan telah ditambah tadi dengan ikhlas, kualiti itu. Kualiti itu. Maka dia digandakan hingga ke 1000 bulan. Ada orang yang berdiri tegak bersolat malam di Masjidil Haram pada 10 malam yang akhir. Tapi mungkin saja tak mendapatkan ganjaran malam Al-Qadar. Kerana mungkin ketika solatnya itu dia buat live. Kan? Tengah Qiyamul Lail bersama Sudais contohnya, kan, bersama Yasir dan Dausari contohnya.
Dia selfie dulu kan, sebelum dia solat malam. Merosakkan kualiti ibadah dia. Kualiti ibadah. Maka walaupun dia berdiri di hadapan Kaabah, solat di 10 malam yang akhir, tapi kualiti itu tidak ada, maka dia tidak menjadi satu yang khairun pada diri dia. Maka Allah tekankan tentang amal itu, walaupun mungkin sedikit, walaupun mungkin kita rasa lambatlah kita ni berubah, lambatlah kita ni berhijrah. Tidak. Masa yang amal yang sedikit itu, Allah boleh ganda dan mengangkatkannya menjadi sesuatu yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka Allah menyebut tentang masa ini, maka itu yang Allah nak minta kita beri perhatian. Kalau kita tak dapat nak buat amal, kalau orang dia beri perhatian kepada masa dia, maka dia pasti akan dapat melakukan amal. Tapi kalau orang dia beri fokus kepada amal dia nak melakukan, contoh saya nak kena solat malam ni 20 rakaat ataupun 8 rakaat, sedangkan dia tahu dia sibuk ataupun dia tahu dia penat, maka apa akhirnya yang berlaku? Akhirnya dia macam banyaknya nak kena buat, malah kan. Ataupun bila dia bangun terjaga, contohlah kan kita sebut hari bulan biasa lah kan, dia nak bangun malam, tiba dia terjaga 10 minit lagi nak azan, dia akan malah bangun solat. Sebab apa? Dalam kepala dia nak buat 8 campur witir 11, so 10 minit sempat tak habis? Tak sempat. So, akhirnya tak bangun kerana dia melihat kepada kuantiti yang dia nak buat, dia tak melihat kepada kualiti dia dalam ibadah itu. Maka Allah tak mention tentang ibadah pada malam Al-Qadar adalah lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Allah hanya letakkan tentang malam itu dan juga bulan, tentang masa itu yang Allah highlightkan. Maka beri perhatian tentang masa yang berlalu dalam malam Ramadan itu, walaupun kita hanya mampu melakukan amal yang sedikit. Tapi selagi kita masih berada pada malam bulan Ramadan, maka jangan sia-siakan. Walaupun kita rasa macam aku ni tak dapat nak buat banyak, sikit je yang aku dapat lakukan. Itu yang kedua, Allah membandingkan perkataan khairun itu adalah dengan masa dan juga masa, bukan ibadah dan juga ibadah. Kerana sekali lagi Allah suruh kita menghargai masa itu. Allah faham tentang keadaan diri kita. Ada orang yang ada kekangan, ada orang yang kepenatan, ada orang yang ada rasa malas dalam diri dia. Tapi lakukanlah amal itu walaupun sedikit, kerana jika masa itu kena, maka Allah akan gandakan itu kepada diri kita. Dan itulah perkataan khairun yang Allah nak bawakan kepada kita. Apa dia? Dia seolah perkataan khairun ini memberi harapan kepada orang yang rasa tertinggal. Kepada orang yang rasa tertinggal, dia memberi harapan. Kadang kita rasa kita dah tak mampu nak kejar dah orang dengan pencapaian dia, betul tak? Dalam kehidupan dunia ni kan, kita rasa kita umur kita bandingkan dengan orang yang lebih kurang umur macam kita. Kita tengok dia punya harta, kita tengok kerja dia, jawatan dia, rumah dia, ilmu dia, kita rasa macam aku ni memang tak dapatlah nak capai macam dia. Lalu kita putus asa, betul tak? Kita rasa down dengan hidup kita. Maka perkataan khairun yang Allah gunakan ini seolah nak memberi harapan kepada orang yang rasa tertinggal dalam perjalanan dia kepada Allah SWT. Kerana memang kita bila bandingkan ibadah kita dengan orang-orang yang tertentu, contohnya, memang kita akan rasa tertinggal. Kita akan rasa down dengan ibadah kita. Kita mudah sebutkan, kita dalam rumah, kan? Mak-mak penat, ayah-ayah penat. Kadang kita bandingkan bila tengok suami dan anak-anak pergi solat, mak duduk kat rumah, tak dapat nak pergi sebab penat. Ataupun seorang ayah yang kena bekerja waktu malam, tengok orang lain pergi solat tarawih dengan anak-anak dia, dengan keluarga dia, down rasa. Maka perkataan khairun memberi harapan kepada orang yang rasa tertinggal dalam ibadahnya, rasa dah terlambat dalam perjalanannya. Begitu umum dalam kehidupan ini untuk orang yang dia rasa dia telah jauh daripada Allah SWT. Dia rasa waktu muda dulu aku dah bazirkan umur aku.
aku tak buat ini dan juga ini. Patutnya aku belajar dulu, waktu aku muda dulu aku dah belajar dah. Bukan sekarang ni dah tua, dah pencen, barulah nak tergigi nak belajar. CPU dah lambat ni, barulah nak belajar. Perkataan khairun memberi harapan kepada kita semua. Dan yang terakhir, perkataan khairun ini, seolah bertanya kepada diri kita, apakah dia lagi perkara yang lebih baik yang kita nak lakukan pada Ramadan kali ini? Apakah dia perkara lebih baik yang kita nak lakukan pada Ramadan kali ini? Kita dah ada sikit pengalaman Ramadan lepas, maka Ramadan kali ini kita tanya soalan kali ini. Apa yang saya nak buat lebih baik? Apa yang saya dengan pasangan saya nak buat lebih baik Ramadan ini? Apa yang saya dengan anak-anak saya nak buat lebih baik pada Ramadan ini? Jangan terlupa dengan orang yang berada di sekeliling kita. Kan? Kerana kita tak menjadi lebih baik dengan kita, dengan diri kita. Kita menjadi lebih baik dengan adanya kita bersama dengan orang-orang di sekeliling kita. Terancang tahun ini, apa yang saya dan keluarga saya nak buat lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Di tahun lepas, kita kejut anak kita untuk bersahur. Mereka bersahur. Tapi lepas sahur, kita macam tak apalah, biarlah diorang tidur dulu. Mungkin tahun ni, kita nak buat lebih baik. Lepas sahur, kita nak siap-siap terus. Kita nak solat at least 2 rakaat. Ataupun kita nak baca at least 1 muka surat. At least perkara yang kita nak buat lebih baik daripada yang sebelumnya. Perkataan khairun ingatkan kita. Sebelum masuki pada Ramadan ini, apa lebih baik yang kita nak lakukan. Allah nak menjaga kualiti ni memang agak sukar kadang-kadang. Setuju. Ramadan adalah maraton, bukan lari pecut. Puasa mendidik jiwa kita untuk ikhlas. Puasa perlu jadi muhsin dan muslih. Betul. Jadi yang lebih baik pada amal dan memperbaiki apa yang sebelumnya. Wallahu ta'ala alam, itu sikit yang sebab kita lihat pada pagi ini, pada 2 perkataan. Mudah-mudahan ada sikit manfaat, menjadi ingatan pada kita untuk memanai Ramadan yang akan datang. Dan ini antara bentuk kesungguhan yang kita sedang tunjukkan, bukan kepada orang, tetapi kepada Allah Azza wa Jalla dan untuk diri kita. Mudah-mudahan kita nak menjadikan, jika peluang Allah kurniakan kepada kita pada tahun ini, kita nak jadikan dia adalah khairun. Kerana khairun tadi dia cerita tentang masa dan juga masa, kan? Maka masa lepas, masa Ramadan yang lepas, sudah tentu kita nak jadikan dia khairun daripada masa Ramadan tahun ini. Masa umur kita yang telah lepas, sudah tentu kita nak menjadikan dia khairun, lebih baik daripada masa umur kita yang hari ini dan juga ke depan. Jazakumullah khairan. Saya ucapkan kepada semua yang bersama-sama meluangkan masa pada pagi ini sekejap di Zoom, dan pada semua yang bersama-sama mengikutinya di Facebook. Mudah-mudahan Allah nilai sebagai amal yang saleh, insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Terima kasih semua. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada Ramadan, dan Allah jadikan Ramadan kita dan kali ini kita masukinya dengan kesedaran bahawa kita kena banyak tanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nak menjadikan ia adalah khairun, lebih baik daripada masa yang sebelumnya, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum wa jazakumullahu khairan.